Dekat tangan Fad ni adalah 1 kilogram gold bar tuan-puan. Tuan-puan boleh nampak ini design yang kat depan. Okay, sangat-sangat berat dekat belakang dia clear sahajalah. Tuan-puan macam mana tuan-puan nak miliki 1 kilogram ni? Harga dia hari ni sekitar RM400,000 lebih. Okey tuan-puan, tips dia sangat-sangat mudah. Tuan-puan nak tahu cara untuk dapatkan 1 kilo ni, boleh tengok video ni sampai habis. Jangan lupa save dan share kepada rakan-rakan yang lain. Tuan-puan, 1 kilo ni RM400,000. So dari mana tuan-puan nak dapatkan duit-duit tersebut? Sangat-sangat banyak nilai dia kan? Okey, tuan-puan yang dah berpencen, yang ada duit daripada KWSP, ASB, tabung haji, duit lebihan yang tuan-puan tak guna 2 tahun ke atas, tuan-puan boleh bekukan dan alihkan kepada aset emas 1 kilo ni. 1 kilo ni kalau tuan-puan ada di tangan tuan-puan sendiri, bermaksud umpamanya tuan-puan memiliki 1 biji rumah banglo dekat tangan tuan-puan. Tapi kalau kita nak beli rumah, kita tak mampu nak beli sikit demi sikit. Nak dapatkan 1 kilo ni, kita tak mampu nak beli secara cash RM400,000. Jangan risau, dekat Public Gold kita boleh menabung sikit demi sikit serendah RM100. Cukup sahaja gram emas, tuan-puan capai 1000 gram emas, tuan-puan boleh keluarkan seketul 1 kilo macam ni dekat tangan Fad. Okay, so bagi tuan-puan yang nak mula, belum ada akaun emas kat Public Gold, boleh daftar dulu akaun emas secara percuma. Klik saja link dekat bio Fad, nanti Fad akan bantu tuan-puan dengan sebaiknya. Teruskan follow Fad untuk dapatkan lebih banyak ilmu simpanan emas dan juga kewangan. Semoga bermanfaat.